8 hari Beijing dan Xi'an yang berganda bersama Ria 897 FM, DJ Hafiz Glamour dan Azlin Ali, 13-14 Jun 2013. Menginap di Hotel 5 Bintang percutian di Beijing dan Xi'an. Kunjungan ke masjid-masjid yang bergaya seni bina Cina. Di Beijing, wisata keliling kota, tembok besar Cina, Tiananmen Square, Forbidden City, Temple of Heaven, Istana Musim Panas, naiki beca keliling kawasan Hutong, persembahan akrobatik Peking, Olympic Green, naiki kereta api Senandung Malam. Di Xi'an, kita akan ke Museum Qin Terracotta Warriors and Horses, Pagoda Big Wild Goose, Museum Xi'an, Ancient City Wall, Muslim Street, Menara Bell and Drum, persembahan budaya Taman Bertema Tang Paradise, beli-bela di Wang Fu Ching, Kedai Sutra, Silk Street, Xianmen Shopping Street, Pasar Mutiara di Beijing dan Muslim Street di Xi'an. Acara tambahan termasuk persembahan akrobatik Peking, persembahan kungfu Shaolin, persembahan Buharia, tarikan jamuan, itik Peking yang rangup. Jadi hubungi Chancewell Holidays sekarang di 6507 9595 6507 9595. Hari pertama, berkumpul di lapangan terbang Changi, Singapura untuk penerbangan anda ke kota bersejarah China, Beijing. Setibanya di sana, anda akan ditemui oleh pemandu pelancong. Selepas itu, anda akan bersiar-siar keliling kota Beijing. Kemudian, kunjungi Masjid Dongse yang dibina pada kurun ke-14 masa dinasti Ming. Halaman utama diperbuat seluruhnya dengan kayu dan bangunan tanpa menggunakan kayu lintang ini mengikut seni bina dinasti Ming. Hari kedua, pagi-pagi lagi kita akan tuju ke Tiananmen Square, dataran terbesar di China. Ia menjadi tempat tumpuan acara-acara bersejarah negara ini. Tiananmen Gate dibina pada kurun ke-14. Kemudian terokai Forbidden City yang menjadi istana utama dari zaman dinasti Ming hingga ke akhir dinasti Qing. Selama hampir 500 tahun ia menjadi penginapan raja-raja dan keluarga mereka serta menjadi pusat politik dan pemerintah China. Selepas makan tengah hari, kita akan kunjungi pula Temple of Heaven yang menjadi tempat ibadah tahunan bagi raja-raja dinasti Ming dan Qing untuk mendapatkan hasil tanaman yang lumayan. Selepas ini, kita akan tuju ke Wan Fu Ching, kawasan beli belah yang paling terkenal di kalangan penduduk tempatan dan pengunjung luar negara. Kemudian, kita akan kunjungi Masjid Huashi yang mempunyai sejarah lebih 500 tahun. Apalagi lepas itu kita berbelanjalah di Kedai Sutra atas perbelanjaan sendiri. Jangan tak bawa duit lebih tau. Hari ketiga, selepas sarapan, kita akan naiki bas ke Juyongguan di Tembok Besar China, tapak khazanah dunia UNESCO. Ya, ia adalah kawasan laluan yang terletak di daerah pergunungan. Pada masa lalu, banyak pertempuran berlaku di sini. Selepas makan tengah hari pula, kita akan kembali ke kota dan berhenti bergambar di Olympic Green, tapak sukan Olimpik 2008. Dan akhirnya kita akan ke persembahan kungfu Shaolin dan kunjungan ke Masjid Madian. Hari keempat, kita akan mulakan dengan sarapan dulu. Selepas sarapan, kita akan kunjungi Masjid Nuchie yang dibina oleh kaum pendatang Arab pada tahun 1995. Masjid ini dianggap masjid terbesar dan paling lama oleh lebih 200,000 Muslim di sini. Kita akan naiki beca melalui kawasan Hutong. Hutong bermaksud lorong kecil di Beijing. Kita akan tuju seterusnya ke Istana Musim Panas, Taman Diraja yang dikelilingi oleh Tasik Kunming. Selepas Tasik Kunming, kita akan ke Tiananmen untuk membeli belah. Ini belanja sendirilah ya, bawa duit lebih, jangan lupa. Kemudian, kita akan saksikan persembahan akrobatik Peking. Dan akhir sekali untuk hari keempat ini, dah waktu petang kan, kita akan beli belah lah di Pearl Market. Jangan lupa bawa duit tau, jangan tak bawa. Hari kelima, selepas sarapan kita akan beli belah di Silk Street. Ini pusat beli belah yang mempunyai lebih 1,700 penjual. Selepas jamuan malam, kita akan naiki Sleeper Train atau kereta api Senandung Malam untuk ke Xi'an. Hari keenam, kita akan kunjungi Museum Qin Terracotta Warriors and Horses dengan menaiki tram. Pameran ini disiapkan atas perintah raja bagi menggambarkan matlamat raja untuk melindungi roh beliau selepas mangkat. Kemudian kita akan kunjungi Pagoda Big Wild Goose. Ini merupakan simbol zaman lampau Xi'an. Pada petangnya pula, kita akan saksikan persembahan budaya Tang Paradise dan kita akan teruskan perjalanan ke Muslim Street, pusat tumpuan masyarakat Islam Xi'an lah. Kita akan alami kemeriahan kawasan pendatang awal Islam dan kita juga akan rasa juadah tempatan yang dijual di sini. Hari ketujuh, kita akan mulakan hari kita pada pagi hari dengan mengunjungi Museum Xi'an. Selepas itu, kita akan terokai Ancient City Wall dan Bell and Drum Tower Square. Menara ini menandakan pusat geologi kota tersebut. Seterusnya, kita akan kunjungi masjid tempatan dengan berjalan di Muslim Street. Hari ke-8. Hari ke-8, kita akan balik ke Beijing dan terus ke Singapura. Dan hari ini, kita akan naiki penerbangan domestik ke Beijing dan sambung penerbangan antarabangsa kembali ke Singapura. Jadi, goodbye Beijing, goodbye Xi'an.
dan kita akan pulang ke Singapura. Banyak sekali memori indah yang akan kita ciptakan bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Sila hubungi Chance World Holidays di 6507-9595. 6507-9595 sekarang. Nikmati diskaun $200 setiap pasangan.